Hai, Assalamualaikum korang. Hari ni saya nak review modem E10iQ 5G. Yang ni support semua singkat lah. So 4G, 5G singkat semua boleh. Antara kelebihan modem ni adalah dia ada Wi-Fi 6. Lepas tu dia baca data unlimited lah. Okay. Ataupun orang panggil data utama. Lepas tu modem ni sekarang yang paling latest lah, yang ni V4, iaitu version 4. Antara kelebihan modem ni dia ada kat dalam ni ada siap sekali dengan fan lah, untuk kawal suhu untuk modem ni. Lepas tu kelebihan lain adalah dia punya apps selalu update lah. Dia punya version senang nak update, lepas tu selalu update. Memang best lah guna modem ni. Okay. So sekarang kita try test speed untuk modem ni. Tadi saya test speed dapat 200 lebih. Kita try sekali lagi test. Ni kalau tengok dia punya speed dapat 200 lebih tau. Sekarang saya test pukul 1.43 pagi, dapat 280 lebih. Laju lah kiranya. Ni saya menggunakan singkat Celcom, RM8 4 hari. Ni saya langgan untuk test lah. RM8 4 hari, 2025 gig. Banyaklah dia punya kuota. Okay. So jadi saya sediakan link dekat bawah. Kalau korang berminat, korang boleh tekan link di bawah. Okay. Assalamualaikum.